Hai semua, selamat kembali dalam artikel review bersama Abang Noel. Okey, artikel kali ini Abang Noel nak share lah sebab baru-baru ni kecoh dekat social media tentang satu cadangan jadual sekolah baharu. Mesti adik-adik semua tertanya-tanya kan kenapa? Seorang pengguna social media bernama Ainul Akilah, dia cadangkan sekolah rendah mula seawal 7.30 pagi sampai 5 petang. Wah, panjangnya waktu sekolah. Tapi adik-adik semua jangan risau. Ainul tu kata jadual tu bukan untuk belajar je. Dalam waktu tu juga dah terselitlah macam kelas kafar, solat berjemaah dan bacaan al-masurat. Nanti pelajar-pelajar senior bolehlah belajar untuk jadi seorang pemimpin bila memimpin aktiviti-aktiviti rohani. Adik ibu ayah yang setujulah sebab ibu ayah kita kan kerja, so nanti tak adalah asyik nak ulang alik, nak ambil adik-adik semua. Tapi ada juga yang kurang setuju, nanti adik-adik semua penat. Kalau adik-adik sendiri, adik-adik pilih mana? Yang sekolah sampai petang ataupun sampai tengah hari? Maybe kalau tanya Abang Noel suka yang tengah hari itulah sebab at least nanti petang boleh main. Tapi bagus juga sampai 5.30 tu sebab kita boleh belajar macam-macam lagi, macam aktiviti-aktiviti rohani. Kalau adik-adik ada jawapan, cuba komen sekarang. Kalau adik-adik semua nak tahu lebih lagi tentang artikel ni, bolehlah baca di sini sekarang.